Sekarang kita berada di depan unit Bangsa Puri Perumahan Indah. Lokasi dia memang strategik, dekat dengan LRT cantik, ke Eastern Mall, dan cuma berapa minit je ke KLCC. Kejut, saya bermasuk tengok ke dalam. Masuk je ke dalam rumah, terus nampak bilik tidur pertama. Bilik ni sesuai jadikan bilik untuk tetamu, anak ataupun untuk ruang kerja. Bahagian dapur. Dapur ni basic tapi kemas, lengkap dengan kabinet dapur yang masih elok. Ruang masak senang untuk batu barang dan peralatan. Kalau suka masak memang layout ni praktikal. So sebelah dapur ni ada dua ruang air, di mana satu bilik mandi dan satu lagi tandas diasingkan. Kedua-duanya dalam keadaan bersih. Tak banyak nak ubah, boleh terus guna. Dekat hujung dapur ni ada pula ruang laundry. Ruang ni bolehlah cukup besar untuk letak mesin basuh. Kalau nak tambah rak simpan barang pun masih ada ruang. Sekarang kita ke ruang tamu. Saiznya selesa untuk rumah 610 kaki persegi. Sesuai kalau letak sofa dan TV, cukup untuk keluarga kecil. Ini bilik tidur kedua. Saiz sederhana, sesuai untuk anak atau tetamu. Dinding masih elok, lantai pun masih okey. Tinggal nak hias ikut cita rasa sendiri. Ini bilik tidur ketiga. Cukup untuk twin bed. Semua bilik tingkap, jadi rumah ni terang dan berangin. Sekarang kita turun semula ke bawah. Dia dekat sini masih berfungsi dengan baik dan diselenggara dengan rapi. Pasang bawah lengkap. Ada minimarket, kedai makan, semua dalam satu tempat. Okey, jadi inilah tour lengkap unit Bangsa Puri Perumahan Indah. 3 bilik, 2 bilik air, ada dapur dan lokasi tengah-tengah KL dengan cuma RM220 sahaja. Kalau anda berminat nak tengok sendiri atau nak tahu lebih lanjut, boleh hubungi saya. Saya boleh aturkan viewing dan simak kelaikan telur anda. Sebelum tu, jangan lupa join Telegram saya. Dekat situ saya kongsikan senarai rumah untuk dijual, disewa termasuk projek baru yang tengah hot sekarang. Semua update saya post terus dalam Telegram supaya anda tak lepas peluang yang sesuai dengan bajet anda. Selain itu, jangan lupa juga untuk subscribe YouTube ini dan tekan loceng notifikasi. Sebab setiap minggu saya akan kongsikan video baru tentang hartanah, tips pembelian rumah dan juga tour lokasi sebenar. Kalau anda ada rumah nak jual, nak semak kelaikan pinjaman atau perlukan pandangan tentang pasaran, boleh terus hubungi saya. Jumpa lagi dalam video akan datang.